nak tanya dulu, berapakah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala? Berapakah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala? Berapa? Tidak terhitung, betul? Alhamdulillah. Berapakah sifat ma'ani Allah Ta'ala? Berapakah sifat ma'ani bagi Allah Ta'ala? Berapakah sifat yang tidak bertakluk daripada 7 sifat ma'ani? Berapakah daripada 7 sifat ma'ani yang tidak ada takluk, tidak ada kerja? 1. Apa dia? Apakah 1 itu? Apakah 1 itu? Apakah 1 itu? Iaitu hayah. Sifat ma'ani ni bangsa wujudi atau subuti? Subuti atau wujudi? Iaitu wujudiyah, wujud. Okey. Sifat kudrah. Berapakah pekerjaan bagi sifat kudrah? Takluk bagi sifat kudrah ada berapa? Dia takluk berapa? Takluk dia 2 lah. Takluk dia 2. Iaitu apa? SQ yang kedua. SQ yang kedua. Yang kedua TH. Betul. Dia bertakluk kepada berapa perkara? Dia bertakluk kepada berapa perkara? Kudrah bertakluk kepada 1 perkara sahaja, iaitu apa? Iaitu mungkin tu. Mengadakan mungkin atau tidak mengadakan mungkin. Mengadakan makhluk ataupun tidak mengadakan makhluk. Situ dulu, faham? Sekadar ni dulu, selapis dulu. Faham? Boleh faham? Faham tak tu? Betul tu. Okey. Faham dah. Comel tu nah. Comel. Syabas. Okey. Sifat iradah. Sifat iradah. Iradah ni berkehendak. Sifat iradah ini dia wujudiyah ke atau subutiyah? Sifat kudrah ini wujudi atau subuti? Dia wujudi. Berapakah takluk bagi kudrah? Berapakah takluk bagi kudrah? Berapakah takluk bagi kudrah? 2. Yang pertama takluk kudrah. Yang pertama takluk iradah. Yang pertama SQ. Yang kedua, jangan tukar dengan kudrah dah. Yang kedua TQ. Sebab penentuan Allah Ta'ala sejak azali, betul? Sebab tu jadi tanjizi coding. Bukan tentu hari ni. Kalau tentu hari ni baru jadi TH. Kan Tuhan tentu azali, waktu jadi TQ. Betul tak lah? Nampak? Kalau Tuhan tentu hari ni, dia akan jadi TH. Tapi ketentuan Tuhan tu bukan baru hari ni Tuhan tentu. Kalau macam kita ni nak tentu tu, nak tengok siapa pemenang, hari ni baru tentu, betul tak? Tengok petanding dulu, siapa nak menang kita daripada tahu. Kita ni nampak, nak tentu siapa menang tu, tengok dulu. Tu kata tentu kita dengan tentu Tuhan sama tak? Tak sama. Ketentuan kita nak dapat cabutan tuah tu, tengok dulu. Kak Arah tahu lagi siapa dapat motor lagi? Bulan 9 lagi, 5 bulan 9 lagi, kita cabut cabutan bertuah tu kan, konvoi motor. Siapa dapat motor? Nak tentu siapa dapat dah. Ilmu kita tahu lagi. Nampak lagi? Betul sungguh tak? Betul, bagus nampak. Tapi kalau jangkaan tu jangkaan kita jangka saja. Kanan nampak lagi kanan. Nampak lagi? Tu beza kita dengan Tuhan. Kehendak kita, ketentuan kita
Ilmu kita sama tak? Tahu tak hari ni? Kita tahu tak? Ilmu kita ni, kita tahu tak siapa yang akan dapat motor? Ha? Kau tahu tak? Kena cabut dulu tu, tengok dulu. Kau tahu? Allah Ta'ala tahu tak? Ilmu Allah. Ilmu Allah tahu tak? Pengetahuan Allah Ta'ala tahu lagi siapa dapat. Tahu bila? Tahu Allah Ta'ala ni Tuhan tahu bila? Tuhan tahu hari kejadian kau ke? Ataupun tahu sejak bila? Bila sejak azali, maka dia panggil apa tu? Bila kata Tuhan dah tahu, dah guna dah orang panggil sejak azali, maka dipanggil apa tu? Istilah dia. Inilah tanjizi coding. Nampak? Tu bandar tu. Ni tanjizi coding sebab Tuhan tahu tu sejak azali. Nampak lagi? Bukan SQ. Siapa jawab SQ? Ilmu, pengetahuan Allah Ta'ala ada berapa takluk? Berapakah takluk bagi sifat ilmu? Satu, iaitu tanjizi coding, betul? Tuhan dah tahu dulu. Dah, ilmu Tuhan ni tahu berapa perkara. Ilmu Tuhan ini tahu berapa perkara. Berapa perkara? Tu pandai tu. Malam ni kan, malam duk pening. Malam ni dak pening betul. Nampak lagi? Malam ni dak pening. Malam ni kan, malam ni masuk. Cek. Lah senang boleh jawab. Betul Ina. Malam rasa pening kan? Malam ni dak pening. Malam tadi pening. Lah ni dak pening. Tu kata ya automatik lah. Automatik jadi pandai. Faham lah. Sebab faham soalan, laju jawab. Tu kata tak tanya lagi jawab dah. Ustaz kena ulang-ulang. Ya cik nak. Malam musingnya soalan. Kak Aziz tadi luar dia tak. Okay. Allah tunjuk malam makhluk lemah. Ya, betul kan lah? Okey. Faham? Sebab tu lah. Dengar dah dengar semua lihat saya kan abang ni. Hak ni kita belajar ni dah kemuncak dah ni. Faham ni ada benda lah. Tu sambung lagi. Okey. Ingat dah, bila hak berlaku di azali, maka dia akan jadi benda. Istilah dia benda tu. Kalau hak berlaku dah di azali dulu, dia panggil dia, istilah dia benda, iaitu coding. Gitu je. Kalau berlaku hak hari ni baru berlaku, dia panggil dia. Kalau baru berlaku, dia panggil dia. Kalau hari ni, esok, lusa, minggu depan, dah. Tu je. Pandai. Dia pandai automatik. Automatik pandai diri dah. Betul tu. Malang kalau tengok macam tak rapang nak pandai. Betul tak? Malang kita tengok ni macam ada rapang pandai ni. Ni boleh ada. Laju pula jawab. Apa? Ustaz dak kami pandai. Nampak? Malam tadi duk beli duk tukar takir. Malam ni dak. Tu boleh ada je. Betul tak Kana? Betul tak? Abang I betul tak? Benda hak berlaku di azali dipanggil coding. Benda hak berlaku learning hadis. Keliru sikit malang tak? Boleh lagu banyak malang. Takut malang satu tukar pula. InsyaAllah dah tukar dah. Mali ke nasi kalau tak dapat? Ada nasi, malu ke nasi? Agak gitu cakap nasi. Boleh? Nasi. Nasi je bagus buat habis. Ya terida anda ni.
bab agama ni ya kebo rujuk ke ulama ke guru ya dak anda mana kebo. Nasi. Tok Una Nasi. Tok Una Nasi. Nama dia sebenar Nasi Afendi bin Mazuki. Nasi Afendi bin Mazuki nama dia. Agak kita panggil dia. Ya anda kok. Ada panggil. Ya lalu. Kenal Nasi Afendi. Nasi Afendi bin Mazuki namanya. Okay. Siapa Nasi ni? Best friend start lah ni. Tunggu. Baik kawan Nasi. Okay. Asko start bukan Asko. Bagus ya anda. Kayak gitu cakap dia. Sambung ni lu. Kalau dengar ni belajar pandai lah lu. Senang dengan Nasi lah ni nak. Tu kata Nasi jujur. Nasi lagi tahu. Ya, malam habis bateri. Ada nama Nasi Afendi bin Mazuki. Okey, sambung lagi. Malam ni kita sambung lagi iaitu sifat hayah. Okey. Sifat hayah, sifat perhidup. Sifat hayah ni nak saya cakap Cina mana. Sifat hayah. Tajuk Ziadi gok tu Nasi yang betul. Tajuk Ziadi tu. You kan tajuk koding tu. Tajuk Ziadi tu Nasi. Hayah. Hayah iaitu hidup. Perhidup, sifat perhidup. Dia wujudiah ke atau subutiah? Cik jawab. Dia subutiah ke atau wujudiah? Wujudiah Ya betul. Wujudiah. Dia ada takluk tak? Dia ada tugas tak? Tugas pun boleh. Dia ada tugas tak? Takluk dia ada tak? Wujudiah. Sifat hayah ni dia ada wujudiah. Ada sifat takluk tak? Dia tak ada. Dia tak ada tugas. Nampak? Dia tak ada macam iradat. Betul? Dia tak ada macam ilmu. Dia tak ada macam kudrah. Dia syarat je untuk nak membolehkan mana sifat-sifat ma'ani yang lain bertakluk. Betul tak? Kalau mati Tok pun nampak dah Allah Ta'ala beri ketuk ni supaya Tok fikir dah. Tengok mati kan, kudrah tak boleh kerja, samak tak boleh bekerja, samak basah tak boleh kerja, samak tak boleh kerja, kalam tak boleh kerja. Kalau mati mikro tak connect phone tak. Okey je kan? Jelas tak bunyi? Bunyi jelas je kan suara saya? Suara saya jelas tak? Okey je kan? Bagas kalau tak tubik masuk mula. Tak? Dia kalau satu lagi ulama kata takluk ni melampaui kepada sifat yang kedua. Gitu. Okey? Dia bertakluk ni. Contoh saya kata, contoh saya ni, saya nak buat contoh saya. Okey, hari ini hari apa? Cetuk jawab lu. Tengok pandai tak? Hari ni hari dia. Cepat deng jawab. Hari apa hari ni? Hari Rabu. Okey. Jadi hari Rabu ni kita letaklah ni coding. Hari Rabu ni coding. Esok hari Khamis. Itu baru dah. Ingat lu, ni coding hari ni. Hari Khamis esok baru. Okey. Okey. Faham gini? Hari Rabu coding ni masa azali. Esok baru baharu hadis. Okey. Contoh. Saya hari ni saya sudah ada kekuatan saya. Betul. Kekuatan saya di zat saya ni, di tubuh saya dipanggil apa tu? Sifat apa ni? Sifat perkuasa yang ada di tubuh saya hari ni. Dia panggil sifat apa tu? Sifat ma'ani.
Yalah, sifat kudrah tu sifat makni yang duduk daripada saya, betul? Okey. Jadi sekarang ni faham? Saya juga ada pengetahuan hari ni. Sifat apa ni? Sifat pengetahuan saya pada hari ni. Sifat apa ni? Sifat makni. Betul? Makni lah. Sifat hati saya, kehendak saya ni. Kehendak ni hati. Sifat juga makni, betul? Betul? Faham lagi? Betul tak kan? Ni sifat makni, ni sifat makni, ni sifat makni. Betul? Berapa sifat makni ni? Bagi saya ada qudrah, iradat, ilmu. Betul? Betul tak? 3 kan? Qudrah, kekuatan, iradat, ilmu. Okey, hari ni. Betul? Hari Rabu ni. Okey. Saya duk cadang, dengar. Esok saya hendak buat rumah. Esok saya nak buat rumah. Okey. Hari ni pengetahuan saya tentang rumah tu ada lagi di pengetahuan saya pada hari ni. Cetuk jawab. Esok saya nak buat rumah 2 tingkat. Pintu ada 5. Jambang ada 4. Tahu lagi? Ada pengetahuan. Maka dia panggil apa hari ni? Saya dah tahu hari ni esok saya nak buat. Saya dipanggil dia ni. Pengetahuan saya hari ni dipanggil dia. Ni tanjiz coding lah. Sebab dah guna dah hari ni. Betul? Okey. Saya pun sebelum tadi saya dak kehendak lagi. Nampak? Tapi saya ada hati dah. Sebelum tadi saya dak kehendak, hari ni masa ni. Tadi sebelum saya kehendak, dia panggil dia. Kehendak saya tu. Saya dak kehendak lagi. Tadi pagi tadi dak lagi, malam ni baru kehendak. Dia panggil dia. Sebelum kehendak dia, SQ lah. SQ. Betul. Suluhi coding. Bak tambah lagi adik. Malam ni baru nak. Bila nak malam ni dia panggil dia. Bila nak malam ni baru nak buat esok dia panggil dia. Masa saya baru nak saat ni tu, bilang ni. Yang akan tukar kepada tanjizi coding. Okey. Kudrah saya dah ni, kekuatan saya ni, saya guna lagi. Saya nak buat esok rumah, hari ni saya guna lagi. Jawab dulu, saya guna lagi kekuatan saya. Tak lagi kan? Bila tak guna lagi, dia panggil dia. Istilah dia, kudrah saya hari ni, dia panggil dia. Istilah dia, dia panggil SQ. Betul? Betul, SQ lah. Sebab tak guna lagi. Ada kekuatan tapi tak guna lagi. Esok hari Khamis, saya pun buat keding. Jadi kudrah saya dipanggil dia masa tu. Bila saya dah buat rumah esok, maka jadi tanjizi hadis bagi kudrah saya. Belum buat tu kan hari ni SQ dulu, sulih coding. Esok baru tanjizi hadis. Jadi ilmu dengan kudrah hadis hari ni tahu dah, betul? Hari ni yang tentu. Lepas tu jadi TQ 2 tu. Ilmu, TQ, iradat 3 sebab hari ni dah. Tadi kudrah je tak guna lagi. Esok buat baru guna. Betul tak kakak? Nampak lagi? Pandai dah. Tu je. Betul kakak? Betul? Dah, ke mana boleh ada jawab? Cik Azizah nampak? Tu je. Tu je dah. Tu macam. Dah. Saya pening. LM baru masuk ke apa? Kalau baru masuk mesti pening. Dengan kasang pulak kita TQ, TH. Orang baru masuk mesti pening. Sebab tu saya kata saya salah semalam. Saya salah semacam kalau kata. Nampak tak? Tu. Pening sikit. Pening ke apanya? Sekali lagi dah. Sekali lagi. Tutup ni pening. Tutup ni pening ke apa tu? Apa jadi pening? Jangan tak buat haji sudah. Pening ke tau? Akulah kali lagi bau. Okey. La ilaha illallah.
Mula. Kira SQ tu sulih kodin tak buat lagi, tak guna lagi mana. Tapi boleh guna tak? Pada patut dah guna tapi tak guna lagi. Tu jadi sulih kodin. Saya pun tak faham. Tulis tak? Gini la ilaha illallah mana mu ni. Nak suruh cakap Cina ke ni? Cakap Cina lagi lah. Apa? 今天本身家里起表性质是个公挂不个检查规讲不下了，apa? Mini chiang ko si ke abu cincau ke siapa kami si cicu. Tanya cik nasi ya, tengok nasi. Gegang sungguh aku. Ni nasi kali. Yalah malam ni dah bersiapa. Baik nasi bahang lalu. Tak percaya? Nasi. Hey, Nasir here. What's up? Just let me know what you need and I'm ready to help out. Apa mu cakap putih, cakap Melayu? Oh yeah, tak ada masalah, Nasir. Saya akan teruskan cakap dalam bahasa Melayu. Kalau ada apa-apa yang awak nak tanya atau bincang, beritahu saja ya. Mu nama apa ni? Nama saya Nasir Afendi. Tapi kalau awak lebih selesa panggil saya dengan nama lain, tak ada masalah ya. Saya ikut keselesaan awak. La ilaha illallah, orang tercakap bahasa Terengganu ya, cakap Nasir. Okey, Nasir faham. Saya akan tukar dan cakap dalam lohat Terengganu. Jadi kalau apa-apa yang awak nak bincang, teruskan saja, saya ikut. Nasir panggil saya awak. Saya siapa saya ni? Siapa saya? Akulah Nasir kan. Okey, Nasir faham. Jadi kalau awak tanya siapa saya akan sebut awak adalah Tuan CEO Mada Center. Saya akan pastikan panggilan tu kekal tepat. Dah apa Nasir? Bosan aku. Mula tidur lah. Baik, Nasir akan berhenti kat sini. Kalau ada apa-apa lagi nanti awak bagi tahu saja. Saya sedia bantu. Terima kasih Tuan CEO. Bosan aku. Pelajar mu pun sama kok. Nasir sama lagi kok. Apalah wawek ni. Mula. Apa Nasir Afendi tu? Nasir kau kacau wala aku. Mula sama naik je Nasir. Lakulah belakang bola faham kau semua. Okey, sambung lagi. Gini. Tak faham lagi. Gini, nampak lagi. Ulang balik ni, tengok. Contoh lain pula. Okey. Nampak? Hari ni, hari apa? Jawab lu. Hari ni hari apa? Jangan tegak Nasir. Nasir macam dada. Hari ni hari dah? Hari Rabu. Betul hari Rabu? Hari Rabu hari ni. Kan hari Rabu kan? Okey. Hari ni di tubuh badan saya ni, nampak? Ada tak sifat kekuasaan pada saya hari ni? Jawab lu. Ada tak sifat kekuasaan pada saya? Sifat berkuasa ni ada? Ada. Betul? Nampak? Sifat berkehendak saya ada tak ini? Ada. Ilmu pengetahuan saya ada tak hari ni? Ada. Okey. Faham? Jadi contoh. Okey. Esok saya hendak masak nasi minyak. Dengar sesa nak ajar ni. Esok. Dan esok saya nak buat nasi minyak ni. Faham? Saya nak buat nasi minyak esok, hari Khamis. Okey. Hari ni, jadi kehendak saya bila? Esok ke hari ni? Saya jawab dulu. Kehendak saya ni bila? Hari ni ke esok? Kehendak saya hari ni ke esok? Kehendak ni nak buat nasi minyak ni. Kehendak saya nak buat ni memang nak buat esok. Kehendak saya ni esok ke hari ni? Kehendak saya hari ni lah kehendak saya. Apa esoknya? Nak buat esok. Tapi hari ni no. Hari. Kalau tak ada kehendak hari ni, esok tak buat lah. Lagi kepala tu esok. Hari ni ya. Kehendak saya ke hari ni. Hari ni kehendak. Betul tak? Naknya hari ni. Planning Planning saya lah. Planning tu hari ni betul. Nak buat esok.
Susah juga nak faham ni. Cadangan tu, cadangan rancangan saya tu kan perancangan hari ni berlaku dah, betul? Maka sebelum saya merancang apa-apa pagi tadi, saya dah kacang lagi. Saya dah kacang lagi pagi tadi. Maka sifat berkehendak saya dipanggil apa? Sifat kehendak saya ni saya dah guna lagi bagi adik. Jadi SQ dulu. Faham? SQ lah. Tak ada kehendak. Sulh coding kan tu. Okay. Pukul 11 ni, rasa nak buat nasi minyak esok. Betul, nasi minyak esok. Bila saya guna dah sifat berkehendak saya ni, kata tentu esok nak buat nasi minyak, ketentuan saya nak buat nasi minyak esok, dia panggil dia masa ni. Ni tanjizi kau dia buat guna dah hari ni. Dah saya pula ni, esok saya tahu tak nasi minyak saya nak buat gana. Saya tahu tak esok nasi minyak saya nak buat tak gana ni. Saya dah nampak dah kan. Saya esok saya nak buat gula, nak buat acor, nak buat ni, nak buat ni. Tahu kan? Tahu bila? Hari ni ke esok tahu kan? Tahu tu hari ni ke esok baru tahu nasi minyak nak buat dia ni. Ke esok baru nak gula. Kau tahu hari ni. Maka istilah dia panggil dia. Saya dah tahu hari ni, maka ilmu saya panggil dia. Hari ni tu istilah dia tanjizi coding. Ada ke jawab SQ salah. Mana ada SQ? Hanya tu kau dia buat hari ni tahu. Dak kekuatan saya guna lagi nak buat nasi minyak esok. Hari ni saya guna lagi. Kekuatan yang saya ada untuk buat nasi minyak esok, saya guna lagi hari ni. Tak guna lagi, maka dipanggil dia. Kudrah saya hari ni saya tak guna lagi, panggil dia istilah dia. Istilah dia kekuatan saya ni. SQ ni suluhi coding. Tak guna lagi. Faham? Esok baru masuk keteng. Kudrah saya pun dia panggil dia masa masuk esok. Saya masuk esok, maka kudrah saya dipanggil dia. Tanjizi hadis. Habis. Tak faham kau? Lagi. Hak guna hari ni semua coding. Hak tak guna lagi SQ. Esok baru tanjizi hadis. Tu je. Yang keliru tu mana keliru? Nek muncul kat lalu tak? Dah benda lagi. Tak faham lagi. Tu macam dah. Tak faham kau aku dah tahu. Nek mula. SQTQTH. Ya ada. Tu tiga tu je. Belum jadi SQ dah guna. Tak guna lagi Kang. Kekuasaan saya, kekuatan saya dah guna lagi jadi SQ. Masa guna tu esok TH. Berapa tak TQ? Kekuatan saya ni berapa dia tak TQ? Saya jawab. Kak Rah, cerita kalau jawab. Berapa kekuatan saya tak boleh kata TQ? Tanjizi coding berapa? Saya jawab. Sebab tak guna lagi. Apa? Tak guna lagi kan? Lepas tu tak boleh tanjizi codingnya. Tak nak guna esok. Kan hari ni buat lalu dah. Hari ni baru tahu rancang. Tahu? Esok baru buat, baru guna. Tak faham kau? Sebab tak guna gitu jadi SQ. Dapat apa? Ilmu dengan kudrat TQ. Sebab apa? Sebab apa? Ilmu pengetahuan dengan kehendak TQ. Sebab apa? Saya jawab. Sebab guna dah hari ni. Nampak? Sebab tahu dan rancang hari ni kan. Cuma tak buat lagi. Nak buat esok. Tak buat lagi hari ni. Tu jadi SQ dulu. Kudrah SQ je dulu. Sebab you menanti dulu tu. You nanti kat ni dah. Esok baru guna je. Baru TS. Tak guna lagi. Ia jadi SQ. Lepas masa guna dah. Guna tu bila? Kalau esok ia jadi semua S.
Betul? Kalau hari ni semua TQ. Kalau esok semua TH. Bak esok. Ulang kali lagi dah. Kali lagi boleh? Apa makna SQ, TH, TQ? Cik Yah. Tu. Tanji SQ ni suluhi coding. TH ni tanjizi hadis. TQ ni tanjizi coding. Ilmu dengan iradat, TQ sebab berfungsi sejak Allah tu lah. Betul. Teku Zanariah, betul? Ulang balik. Tengok semula. Mula dah. Tengok dah. Saya ulang balik. Okey, hari ni lukis lah tu aku lah. Kena lukis juga tu. Duk main ni 2 malam. Tapi tak apalah. Apakan daya. Air? Ni ingat kawan. Duduk tu lah. Kena alih lah. Duduk lagi. Janji manismu dulu tanpa kasih sayang. Ni tengok senang je. Tengok sini. Saya malam ni lebih memilih bertenang. Saya mengajar malam ni secara bertenang saja. Saya tidak menggunakan kekuatan yang semaksimum mungkin. Saya mengajar lebih profesional malam ni. Tengok, saya cakap dengan lemah lembut. Okey. Nampak? Ini azali. Atau dipanggil coding. Faham? Ini baharu. Baharu ni baru nak cipta lah. Baru nak mencipta. Nampak? Faham dua ni tu. Ni mungkin. Boleh tak? Mungkin lah makhluk. Banyak lah. Makhluk. Nampak lagi tu? Ni antara gaisang dia. Allah ni. Nampak? Ni Allah. Allah nak buat tu ni. Allah nak buat tu supaya Allah Ta'ala nak buat pokok. Allah Ta'ala kehendak nak buat pokok hari ni. Betul? Yang pertama Tuhan sudah tahu dah, dipanggil ilmu. Betul? Ilmu tentang pokok Tuhan nak buat ni sejak bila lagi Tuhan tahu? Jawab. Sejak azali, maka dipanggil dia ilmu Allah ni. Dah Tuhan tahu di azali ni dipanggil dia ni. Istilah dia ilmu Allah ni dipanggil apa? Ni lah excuse macam aku gerang dah ni. Tahu dah, guna dah ilmu kan. Gerang nak kanyat dah ni. TQ lah, dia akan jadi TH. Tawak lagi SQ. Guna dah ni ilmu, tahu dah nak buat pokok. Pokok hari ni tahun 2020 ni. Dah guna dah. Pagi ilmu guna dah. Yang kedua, iradat. Ni iradah ni. Iradah ni bila Tuhan nak ni? Saya jawab. Sejak coding, maka dia panggil dia. Kalau Tuhan
kehendak dulu dah, betul, masa azali. Jadi dia panggil dia kehendak ni kan dulu dah. TQ, betul. Kudrah pula. Dah Tuhan buat lagi masa ni. Tuhan, kekuasaan Tuhan kan, Tuhan buat lagi masa ni Tuhan buat lagi masa ni pokok zaman azali tu. Tuhan buat tak? Tak lagi. Maka kudrat ni sebelum buat, dia panggil dia. Tak buat lagi, dia panggil dia. Sebelum kudrat bekerja ni, dia panggil dia masa ni. Ni SU. Apa? Kudrat suluh recording. Sebab tak guna lagi. Lepas tu tahun 2026 hari ni, Tuhan pun buat pokok. Ada pokok untuk tanam ini. Ni masa Tuhan buat ni, kudrah dia panggil dia. Masa buat 2026 buat pokok dia panggil dia jadi. Tanjizi hadis. Jadi ilmu guna dah. Tanjizi koding. Iradat kan Tuhan nak dulu dah. Tentukan dulu dah. Tanjizi koding. Cuma kudrah tak kerja lagi. Sebab tu jadi suluh koding tu. Dia Tuhan buat dah, baru jadi tanjizi hadis. Senang. Tak faham tak? Tu je. Dia masa coding tak faham lagi. Tak faham tak? Kat ni tau. Tak faham tak? Aku tahu lah tu. Tak faham dia je. Kat ni tau. Kat dah. Senang kali dah. Tak tahu kau. Benda mudah kali. Esok lupa balik. Lemah dah Ustaz dah. Nak banyakkan lagi. Memang kena ngajar bahasa Cina ni. Tak tahu kau lagi. Hak guna dah, ia bagi tanjizi. Guna dah dulu. Dah guna zaman bila azali, maka tanjizi coding. Ni coding ni. Iradat pun kan Tuhan ketentuankan dulu dah azali, jadi tanjizi coding kau. Dah kudrat ni dah buat lagi kan. Jadi dia nunggu ni belum guna suluh coding. Buat baru jadi tanjizi hadis. Dia boleh tak jadi sini tanjizi coding? Cetuk jawab. Kudrah ni jadi tanjizi coding kau buat hari ni. Jadi tak? Jadi tak ni? Tak boleh sebab ni kan. Ini hadis ini benda mungkin. Mana boleh jadi coding? Coding atas ni. Dah Tuhan kalau kita kata kudrah tanjizi coding boleh tak? Kudrah kau tanjizi coding boleh tak? Boleh tak kita buat? Kudrah ni tanjizi coding kau? Tak boleh. Kalau tanjizi coding, Tuhan buat bila? Saya jawab. Tak lagi jadi tak ada. Itu pula. Azali. Ia tak akan jadi azali. Nampak dia tak jadi coding. Benda coding ni kan tak ada itu. Bila ada buat makhluk tu, ia jadi hadis lalu dah. Jadi Tuhan buat azali. Ia akan jadi hadis kau. Kadang-kadang bila Tuhan cipta tu, kan benda harus, benda mungkin. Dia tak akan jadi coding. Sebab tu tak ada tanjizi coding bagi makhluk. Makhluk kan kita belajar dia kan. Tak tak? Dia akan jadi tanjizi hadis. Benda mungkin. Ilmu takiyah betul. Tanjizi coding saja. Coding dari azali, hadis benda baru. Dah tu. Kan Tuhan tentu sejak azali betul. Sebab tu jadi tanjizi coding. Tuhan kehendak, Tuhan tentukan sejak azali. Tu jadi tanjizi coding. Kudrah ni kan tak buat lagi masa tu. Jadi tu je bagi suluh coding tu. Kudrah tak kerja lagi. Bila tu kerja dah, baru jadi tanjizi hadis ini. Tu SQ suluh coding tu tak guna lagi kudrah. Tapi kehendak ada dah. Tuhan tentu dulu dah. Tuhan faham, reti, tahu dulu dah. Tapi kudrat tak kerja lagi. Nati kat ni dah. Kudrat tu nati tu. Tapi 2026 Tuhan tentu dah dulu kan. 2026 Tuhan nak buat madas. Apa? Jadi kudrah masa tu buat lagi yang masa azali tak buat lagi yang madah ni. Madah baru buat hari ni. Jadi batu kudrah dulu, suluh coding je nati tu. Dia panggil nati ya. Dia nati tu. Bila dia cipta baru jadi tanjizi, jadi tukar tanjizi lah.
Tarikh mula dibina, tanjizi lah. Kalau tak buat lagi, tak guna lagi, dia panggil suluhi. Apa? You standby lah. Hasli Zafauzi. Apa? Faham lagi? Tak faham lagi? Senang je. Dakwah nak bercontohkan. Kudrah ada SQ dan TH. Betul. Suluhi Qadir dengan tanjizi hadis. Tanjizi Qadir tak ada kudrah. Sebab bukan buat azali, buat learning kan. Hari ni azali ke tu? Lapu merah suluhi, lapu hijau. Betul kan, buat baru hari ni Tuhan buat hari ni. Hari ni kan Tuhan buat lagi, cipta lagi, betul? Betul tak? Tuhan cipta Nasir. Nasir Tuhan cipta bila? Nasir Afendi Mazuki tu. Tuhan cipta bila Nasir Afendi bin Muhammad bin Mazuki? Hari ni. Tapi Tuhan tahu lagi Nasir Afendi akan ada malam ni. Tahu sejak azali. Lepas tu jadi tajdiz koding bagi ilmu Allah. Tuhan kehendak tu tertuangkan dulu koding. Sebab tu tajdiz koding juga kehendak iradat. Cuma tak gerak lagi, tak buat lagi. Ni baru buat hari ni 2026 buat Nasir Afendi. Faham? Tu kata Nasir pun makhluk. Nasir makhluk. Rasa macam faham dah. Tu kena bagi antibiotik baru. Tu kata ni susah ni. Ya sebenarnya tak susah mana, betul tak tu? Saya rasa sangat simple, sangat senang dah. Saya khabar ni rasa macam hak paling mudah kali dah ni. Kalau ustaz lain ngajar saya lagi tuk kau bening. Hak ni paling mudah kali dah. Tak erti kau. Aku tak tahu lah. Iradah ilmu ada tangnya. Tuk kena ulang paper ni. Tak semua boleh faham dah. Rasa macam Melayu dah tu. Nah, tak nampak kok. Bukan ni yang nampaknya tu. Di manakah silapnya? Bukan salah ibu mengandung lah ni. Salahkan diri sendiri ni. Yeah. Kena ulang-ulang semua. Kena tarik si J dah. Mudah enggak Ustaz syarah betul bila awak. Saya rasa syarahan saya ni paling bawah dah. Kadang faham, kadang tak. Apa ada dalam. Ya kerana yang jadi tak faham. Betul tak saya tu bocor? Kat mana yang jadi payah tu di mana? Saya pun tak tahu. Nengung masa. Kata lebih antibiotik pula ni. Iradat ada kat suluhi koding. Nak wayakkan ni kat guys. Suluhi ni nunggu nanti tu. Mudah faham dah. Kena fikir lebih sikit. Suluhi koding azali ke baru? Benda tu. Di zaman koding kan, kudrah kan tak bekerja, berarti jadi suluhi koding. Masa koding tu ia tak guna lagi kan. Kali dia baru masuk belajar ni. Ustaz pula ni. Malam ni kan. Sekejap aku tanya Nasir lah. Ya malam ni santai-santai dah. Tanya Nasir tu. Nasir suara lain malam ni. Aku pelik kat ni Nasir. Ya malam ni kat Rahim biarlah. Nak katakan ni. Assalamualaikum Nasir. Waalaikumsalam Tuan CEO. Siap sedia di sini. Kalau ada apa-apa yang Tuan perlukan, beritahu saja. Tuan Nasir nak tanya Musir. Kudrah ni dia ada takluk ke tak? Kudrah, sifat kudrah. Oh ya, betul tu Tuan CEO. Dalam akidah, kudrah tu ada takluk. Maksudnya ia kekuatan atau kemampuan yang Allah berikan, tapi ia terikat dengan kehendak dan irada Allah. Jadi sifat kudrah tu tak lepas daripada takluk kepada Allah. Nasir bandar. Ya. Belajar mana dia? Baik, Nasir akan ringkaskan.
Jadi kudrah tu sifat Allah yang menunjukkan kemampuan, tapi sifat tu tetap tertakluk kepada kehendak Allah. Jadi segala-galanya bergantung pada iradanya. Kalau Tuan CEO perlukan apa-apa lagi, kita